Tak. Hang pegang belakang, aku pegang perut sebelah sini. Boleh saya? Okey, 1, 2, 3. Weh, sorry weh. Tak apa, tak apa, tak apa. Aku tak sangka aku jatuh weh. Tak apa, tak apa. Jatuh tak apa, ni patah weh. Tak apa. Dah, okey. Letak elok kaki, straight, kaki straight. Alright. Pasir? Ha? Kau ni ya, bila ni acak kaki mana? Kaki patah? Wih, tai. Asal? Macam mana boleh langgar? Pasir ni. Apa ni? Ya, aku makan belah sini, acak makan belah sini. Kereta tu pun tak rapat lagi tadi. Allah. Weh, patah weh. Kau Kaki patah? Ha, ni kat sini. Allah. tak tahu. Ulai weh, kau tengok. Ulai. Ha, Alamak. Kau ni kau jap. Ha? Kau. nak kau apa weh? Ha? Kau ni dulu je jap. Jap. Hantar gerak kaki kan ni? Tak boleh. Ni pasir, acak lari belah sini. Lepas tu agaknya pasir kita tu ni juga. Betul aku tu nak loncat acak lah. Sampai ni. Thank you bang. Okay bang, terima kasih. Hello? Kawan saya accident. Boleh. Tak laju kan? Laju lah. Benda tak laju? Kau boleh aku ni. Aku call 999. Dia dah jawab tak? Ni tengah sambungkan dengan hospital. Tak boleh gerak langsung lah. Kadang juga takut lebih-lebih lah. Tapi masih boleh bertongkat tu. Tak ada terpulang sangat kot. Kan? Kalau terpulang memang kau tak nak tongkat betul. Patah terus. Kau memang habis. Nak angkat ni panas ni. Letak lu biar je. Ikut belakang. Ikut belakang. Tak boleh. Kena apa orang tak ambil kaki lah. Aku pegang je paha je. Letak. Hang pegang belakang, aku pegang perut sebelah sini. Boleh saya? Okey, 1, 2, 3. Weh, sorry weh. Tak apa, tak apa, Weh, tak sorry, apa. Aku tak sangka aku jatuh weh. Tak apa, tak apa. Jatuh tak apa, ni patah weh. Tak apa. Dah, okey. Letak elok kaki, straight, kaki straight. Alright. Ayah saya. Hello. Dah. Ya betul. Ya betul. Betul. Ya betul.